Saya rasa frah lah, sedih saya. Sebab saya dah lama sangat tunggu. Tapi masalah-masalah yang nak kena selesai pun besar juga. Jadi itu yang saya fikir, mungkin saya tak layak dah pergi tak kali ni. Itulah perasaan saya, sedih. Saya cuba cari jalan lah untuk selesaikan masalah saya ni. Sehingga saya jumpa Dr. Rahim lah. Dr. Rahim ni. Selepas buat medical check up tu, saya balik dengan kecewa lah saya balik pun. Kata mungkin tak boleh pergi lah. Lepas tu anak saya search dalam Facebook ke apa, saya tak tahulah. Dan dia jumpa lah pakai jantung rahim ni. Jadi saya marilah, saya ingat dalam masa seminggu lebih kurang. Lebih kurang seminggu. Jantung laju lah. Jantung laju dan ada sikit injak, masalah injak. Beritahu saya. Itu lah. Isteri saya gula tinggi.